Hai, nama saya Nusyaifah binti Muhammad Suhairi. Saya bukan heroin dalam cerita orang lain, tapi saya adalah heroin dalam cerita hidup saya sendiri. Saya memegang tahap emas dari Persatuan Belia Jitu Kelda Pemanis. Komponen yang pertama ialah khidmat masyarakat. Saya memilih sukarelawan. Antara matlamatnya ialah membentuk sahsia dan jati diri yang lebih baik dengan menyertai aktiviti sukarelawan seperti gotong royong, bantuan kebajikan atau program kemasyarakatan. Yang kedua, memberi sumbangan kepada tenaga masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama bagi memupuk nilai kemanusiaan dan semangat perpaduan. Yang ketiga, menggunakan masa lapang yang lebih bermanfaat dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan bagi serta aktiviti. Yang keempat, mengukuhkan hubungan silaturahim dalam masyarakat dengan bekerjasama dan interaksi dengan ahli komuniti semasa aktiviti sukarelawan dijalankan. Yang kelima, meningkatkan kemahiran komunikasi dengan masyarakat supaya dapat membantu saya menyampaikan maklumat, arahan atau bantuan dengan jelas. Komponen yang kedua ialah larian jarak sederhana. Antara matlamatnya adalah melaksanakan latihan larian sekurang-kurangnya 2 kali seminggu selama 3 hingga 40 minit bagi setiap sesi secara konsisten sepanjang tempoh program. Yang kedua, mengurangkan peratus lemak badan melalui aktiviti larian dan senaman dengan mengekalkan rutin senaman sekurang-kurangnya 4 kali dalam sebulan. Yang ketiga, mengekalkan indeks jisim badan dalam julat normal melalui gabungan aktiviti larian dan gaya hidup sihat. Yang keempat pula, menggunakan aktiviti larian sebagai kaedah pengurusan tekanan dengan melakukan sekurang-kurangnya 1 larian santai setiap minggu bagi meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Yang kelima, mencapai sasaran larian sejauh 5 km dalam satu sesi tanpa berhenti selepas menjalani latihan secara berperingkat dalam tempoh yang ditetapkan. Komponen yang terakhir ialah kemahiran. Kemahiran saya memilih masak laut tengah hari. Antara matlamatnya ialah mempelajari dan mempraktikkan kemahiran memasak sekurang-kurangnya 20 jenis menu lauk pauk tengah hari dalam tempoh program bagi meningkatkan pengetahuan kulinari. Yang kedua, menyediakan sekurang-kurangnya 2 jenis hidangan lauk setiap minggu untuk membina kemahiran masak secara konsisten. Yang ketiga, mampu menyediakan makanan sendiri secara berdikari dengan menguasai teknik asas memasak seperti menumis, merebus, menggoreng dan mengukus. Yang keempat, menghidangkan makanan yang seimbang dan sihat kepada sekurang-kurangnya 3 hingga 5 orang ahli keluarga dan rakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim. Yang terakhir, meningkatkan kemahiran pengurusan semasa memasak dengan menyiapkan satu hidangan lengkap dalam tempoh 45 minit hingga 60 minit melalui perancangan bahan dan penggunaan peralatan dapur yang betul. Itu sahaja matlamat saya.